berkongsi ilmu teknikal juga. Student Abang dah ada dekat 20 orang jutawan. Tapi bila Abang nak berkongsi, rezeki korang lah tengah-tengah hari buta ni kan. Ada pukul 1 nak zuhur dah. Sikit-sikit. Abang kongsi sikit. Okay, Abang kongsikan dari segi analisa teknikal, calculation matematik. Okay, produk baik kuning tak ada. Berapa harga close candle hari Sabtu, hari Jumaat? Mari kita buat calculation untuk kita beli emas minggu depan, esok lusa. Ini ilmu untuk mak-mak ni, bagus ni. Kepakaran Abang Long dalam bidang teknikal analisa. Balong jadi juara dunia tahun 2013 bulan Julai. Ranking nombor 1 lawan 1000 trader. Tapi tak ada orang kenal. Masa tu tak ada orang kenal. Berapa harga hari Jumaat per OZ? Okay, tulis satu. Raja Timur Barat. Kita ambil satu. Betul Perhatikan Alung buat calculation. 4119.82. Maka pula tak hidup. 4119.82. Soalan yang nombor 2. Candle weekly tu doji, bullish, bearish. Tolong jawab. Okay, ni Abang tuliskan untuk korang. Soalan kedua. Candle yang close candle tu doji. Doji tu maksudnya tak tahu bullish ke bearish. Ataupun bearish ataupun bullish. Bearish tu menjunang ke bawah. Bearish tu menaik ke atas. Okay, bearish. Maka kekuatan minggu ini untuk kita beli cantik. Betul tak? Sebab turun. Perhatikan Bang Long buat calculation matematik kat sini. 2 campur berapa dapat 10? Betul? 8 campur berapa dapat 10? Senang je, macam itu je. 9 campur berapa dapat 10? 1 campur berapa dapat 10? Okey, dan kita asingkan nombor rumah. Okey, nombor rumah ni kita asingkan. Sekarang ni jelas. Nombor rumah ni sebab kat sini 4119, maka disebabkan bearish, kita akan jatuhkan nombor rumah ni jadi 1 ataupun jadi kosong. Jadi analisa untuk minggu depan, target kita untuk take profit, screenshot. Untuk Senin sampai Jumaat, boleh screenshot. Ni bukan untuk korang, ni sekadar ilmuah, disclaimer awal-awal. Boleh, ini paling ringkas. Ibu-ibu sekalian, kalau harga emas macam ni lah, 4,100 ke bawah, beli terus emas, beli je. Cincot, okay, settle. Okay, maksudnya, kalau kau beli awal, dia naik turun, biasalah. Tapi kalau harga ni ke bawah nanti, katalah Long, dia 408, oh, masa tu beli emas. Ada rezeki lebih, duit kau beratus ribu dalam kau, beli emas. Ini trading. Ini dipanggil formula paling basic. Abang Long ada formula kotak lagi. Formula kotak dia unik sikit. Okey, cukuplah situ. Long pi hijau legend. Tak legend sangat. Tapi legend lah. Abang tunjuk kepada korang. Nampak poyo tapi memang poyo. Kena poyo-poyo sikit supaya kau lebih poyo. Ini masa tu Abang bertanding. Berapa modal Abang Long? $11,000. Berapa Abang Long withdraw? $50,000. Zaman tu zaman apa? 3G. Abang Long dapat nombor berapa? Ni. Pada Julai 2013. Nama siapa nombor 1 tu? In the world. Tak main-main kan? Ke Abang Long pernah main-main dengan korang? Jadi kita sesuai beli bila? Kalau ikut kat sini, bila harga emas $4,100 per OZ ke bawah, beli emas. Sebab tu Abang Long tubuhkan PIP hijau, Long tubuhkan broker. Lepas tu kami tutup broker tahun 2022. Ini dah 2026, Long kongsi sikit-sikit supaya kita ada kebijaksanaan. Abang Long kuasai dulu.
Dulu orang Melayu nak buka broker tak mampu. Yuran tahunan $1 juta. Abang Long white label, tumpang lesen orang. Sebab tu bila Long kongsi sesimple basic, korang semua walaupun budak kampung, ibu ayah kat kampung, insya-Allah boleh dapat ilmu. Long belum buat calculation kotak lagi. Ini paling basic sekali. Long, boleh tak dia naik? Okey, kita tunggu candle open hari Senin daily dulu. Keputusan kita buat hari Selasa. Sebab tu kena banyak sabar. Trading ni kalau boleh jangan trade pada awal Isnin sebelum Zuhur dan hari Jumaat lepas main Jumaat. Kebiasaannya trader yang paling banyak MC lepas main Jumaat sampai market close. Siapa yang pernah faham ilmu yang belum kongsikan, dia akan jelas dan faham. Broker e-book ke Bang Long dulu kita ada 2 hybrid. Yang mana trader yang bagus kita hantar ke e-book, yang mana trader MC kita duduk dalam B-book. Sebab tu Abang buat MTSL, Malaysia Trading Super League. Nah, Abang punya anak murid ramai dah jutawan dah. Alhamdulillah. Bang Long buat kiraan matematik. Ya, kiraan matematik. Sampai sekarang adik Abang Long teruskan lah. Zul Hakim, GMT dia teruskan. Ajar calculation kotak. Nak Zuhur, okey? Kemudian lah. Bang Long ni bukan nak ngajar-ngajar sangat. Bang Long nak berkongsi aja. Tapi kalau macam ni, Long rasa semua orang boleh buat. Kalau kotak tu dia ada rumit sikit. Sebab dia ada timingnya bila, masa FOMC, NFP, relax dulu. Sebab kita kena, okay, ini untuk analisa intraday minggu depan. Sebab candle hari Jumaat bearish. Okay? Dibolehkan ke trading tapi mufti kata tak boleh. Dia macam ni. Yang Abang Long kongsi komoditi. Yang Long cerita ni emas. Begitu juga FCPO, komoditi. Futures crude oil palm tu, FCPO tu, komoditi. Emas komoditi. Silver komoditi. Ada 2. Silver komoditi. Kepala lutut, paku pakai, soya, komoditi. Komoditi tidak difatwakan haram. Yang difatwakan haram adalah forex trading online. Kena faham tu. Sebab tu kena belajar ilmu. Dia tidak boleh hukum haram. Sebab tu Abang Long berkongsi ilmu. Okey, yang Abang Long cadang bukan trade. Abang Long cadang beli emas fizikal ketika harga ni macam ni. Jelas. Kan aku suruh kau trade, kau MC pula. Lepas tu meraung. Haram. Engkau tu bebal. Cubalah belajar sekali-sekala. Degil. Dah lah. Kemudian hari lagi lah. Abang Long bukan apa nak sembahyang Zuhur. Meniaga dah. Orang dah beli dah. Banyak dah jualan kita dah. Tutup dah beg kuning. Kak Long kosong meniaga. Kejap lagi lah petang. Today 17 parcel saja. Kak Long kau kata 17 parcel. Kau beli kejap. Aku buka balik beg kuning aku. Kak Long kata today 17 parcel. Sebab tak ramai beli. Aku dah bagi promo sekarang. Sekarang beli sekarang. Beli sekejap. Abang Long ni trade berjuta-juta. Meniaga kecil-kecil lah. Kecil per kecil. Beg kuning tak tutup. Buka sekarang. Buka balik aku. Aku buka satu je. Kau beli sekarang? Beli sekarang. Paksa ni. Aku dah paksa kau beli. Ini lavender rose. Menekan-nekan Kak Long kau ni. Sebab ini hari 17 parcel. Biasa lepas Zuhur berpuluh-puluh parcel. Beli kau saat. Beli tengah ada. Kita dah jual 20,000 set jualan. Terima kasih buat kawan-kawan. Markah kami dapat 5/5. Tenang, insya-Allah minggu depan ada. Repeat balik Isnin. Okey, tulis. Untuk trading fizikal ataupun trading online, tu perhatikan korang. Kalau boleh nak buat pembelian lepas Zuhur hari Senin, jangan sebelum. Sebab market ketika itu market volatile. Tokyo market, Australian market, British market, Europe market. Lepas tu New York market waktu Isyak. Beli lepas Zuhur hari Senin, tapi jangan beli lepas Jumaat. Selepas main Jumaat sampai waktu malam, relax. Jangan trade, jangan beli apa-apa. Nak beli sebelum Jumaat. Hari lain, Selasa, Rabu, Khamis, macam biasalah. Beli, faham tak? Beli. Ada duit 1 gram emas sekarang berapa? Ibu-ibu sekalian, 1 gram emas hari ni berapa ringgit? Sementara kau beli emas tu, kau beli dulu minyak angin aku ni. Kan tak pening kepala kau. Ada peniaga, harga emas turun, dia tipu korang dalam timbangan. Oh, dia kata harga ni memang macam ni. Padahal harga turun. Sekarang harga emas tengah turun.
Toke-toke emas ni dia dapat dosa besar jika harga emas pasaran dunia turun, dia kekalkan harga lama. Ramai tak toke buat macam tu? Wahai toke-toke emas seluruh Malaysia, sebelum korang kena azab, nanti emas tu akan dilebur atas kepala korang, baik ikut harga pasaran. Ramai tak yang buat macam tu? Ya, memang untung sebab orang Melayu kita tak belajar ilmu macam mana cerita ni. Oh, bila kita belajar haram. Itu yang bebal sama kiamat tu. Belajar supaya kita tak kena tipu. Kita tengok dia punya kedai tu, dia ada papan carta harga emas semasa. Kita nilai dengan harga kat internet. Kenapa kak tak tukar harga tu? Engkau hentak dia orang. Jangan main-main. Manusia yang paling tak berguna adalah peniaga yang tipu timbangan. Peniaga yang tak tukar harga pasaran. Boleh belajar tak sesuatu supaya kita orang Melayu ni bijak? Belajar. Sebab tu kena belajar. Jangan sibuk haram itu tak kena. Semua orang tak kena kau ni. Betulkan balik mentaliti kita. Sebab tu Abang Long bercakap benda yang Abang Long dah buat. Abang Long tak cakap baru buat kertas kerja, baru semalam mimpi. Tak ada, aku dah. Orang tengah trade, aku dah tinggalkan bidang tu. Belum masuk bidang baru. Bidang yang bawa adalah teknologi yang penting masa depan. Itu lagi penting berkaitan dengan tenaga. InsyaAllah belajarlah sesuatu. Sebab tu kalau boleh sampai kedai, jangan pergi satu kedai. Banyakkan kedai, 3-4 kedai, riki dulu. Ni harga 1 gram berapa? Ini berapa? Okey. Jangan pilih yang paling murah ataupun paling mahal. Tanya dia dulu, harga ini hari berapa? Kita cek handphone, kenapa lain? Kan itu tanda kita ni tak boleh kena tipu. Yang awak pakai bayar je, siapa suruh? Belajar. Supaya mak-mak, akak-akak bukan kedekut. Beli pada harga pasaran. Kalau ikan yang ni hari harga RM2, semalam harga RM3, kita ikutlah harga ni hari RM2. Sebab tu kena belajar spot market, technical analisa, belum belajar fundamental ke. Kedai emas tak ikut real time market. Sebab tu, apatah lagi orang Melayu, wahai peniaga emas, korang ni kalau betul-betul kianat pada pembeli, azab korang dalam kubur, berasap kubur, korang tahu tak? Jangan main-main. Biasa saya tanya dia ikut harga semalam. Untuk mufti muzakarah berkaitan dengan spot market, kalau inari harga inari, ikut harga inari. Dia seperti satu kolam ikan. Kita tunjuk, ikan tu harga tu, tak boleh haram. Yang kita boleh, kita ambil ikan, timbang ikan, ikut harga hari ni. Bukan semalam. Harga inari. Tak boleh belajar. Ramai tak yang buat cara macam tu? Tunjuk. Beli inari, harga inari bukan semalam. Sebab tu Alun tanya harga tutup. Harga penutup emas. Sebab Sabtu Ahad pasaran komoditi ditutup. Harga close market ketika hari Jumaat, Sabtu pagi tu dia ada harga close. Itulah harga yang dibawa pada pada Sabtu Ahad dan open candle hari Senin. Sebab tu harga pasaran ketika Sabtu Ahad, masyarakat Eropah, Jepun banyak beli emas ketika hari Sabtu Ahad. Sebab dia ambil harga close, dia bukan ambil harga open. Kalau ada peniaga yang ambil harga open, meniaga berdosa besar tahap bersama dengan Fir'aun dalam neraka. Betul tak? Sebab ni harga pasaran yang dikontrol. Emas dikenali barang dia. Yes, pandai pun. Sebab tu tak boleh dibuat main. Cara orang buat main, dia tipu masyarakat. Dia kata harga tengah naik. Sebab tu orang kata belajar. Market tu tengah junam, dia kata harga tengah naik. Ya, memang nampak ramai. Ya, orang Melayu ni pun tak belajar tinggi juga. Tahu berkilat je kat tangan dia. Suruh belajar, haram lah, itulah, inilah. Hati pun tak kena lah. Banyak kedai emas bagi tahu kami tak ikut harga emas global, tapi ikut harga Persatuan Peniaga Emas Malaysia. Persatuan Peniaga Emas Malaysia ikut harga mana? Planet Pluto? Ya'jud Ma'jud? Ke macam mana korang ni? Emas betul. Gurau-gurau lah dengan korang. Persatuan Emas Malaysia, dia ikut mana? Parti Komunis punya emas. Memang Ya'jud Ma'jud punya harga pasaran Ya'jud Ma'jud dekat Pitatia, Germania punya harga. Mestilah ikut harga pasaran dunia yang kita tengok kat handphone tu. Sebab tu dia hayam-hayamkan kau lah kalau dia kata ikut Persatuan Pengguna Malaysia. Dah pengguna Malaysia ikut mana? Sama je. Itu cara dia tak nak turunkan harga. Dia orang untung besar. Emas ni memang untung kau. Kau tengok Habib Jewel, kau tengok Pohkom. Pernah tak tengok syarikat emas ni buka tutup? Tak ada. Arah nu bersepah.
Kenapa meniaga emas ni benda yang kalis inflasi. Dia memang boleh balance. Okey? Zuhur dulu. Aku menekan-nekan. Hatur nuhun. Salam sugih welas asih. Tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nurzatu siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ni muka kecewa McGregor bodoh kalah tadi. Kau tengok McGregor lawan. Tahu nak comeback tapi terpelecok bodoh betul lah McGregor. UFC McGregor si bodoh. Geram aku. Aku buat live kat PC ni sebab aku tengok McGregor kat PC aku tadi. Geram aku. Bye-bye. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Ataupun petang. Salah. Aku PC. PC tempat lain. Lu ada 2 PC. Salah tutup PC lain. Bye-bye.